Dalam era digital ini, media sosial menjadi satu medium untuk berkomunikasi, menyebarkan maklumat dan berkongsi ilmu semasa. Wujudnya satu masyarakat pasca kebenaran yang meletakkan emosi dan kepercayaan diri mereka sendiri lebih dipercayai dari fakta dan bukti yang sebenar. Media sosial seperti TikTok, Facebook dapat menyebarkan maklumat yang betul mahupun yang salah. Oleh itu, kebenaran mestilah berasaskan fakta, bukan sekadar hanya pendapat. Hendaklah diaplikasikan dalam kehidupan kita demi mencapai kebenaran objektif. Okey, zikir Allah ni, siapa yang cakap dia berfaedah? Tak ada setakat ni. Yang ada ulama'-ulama'. Ulama' ni, dia bukan tahu benda gaib. Mana dia tahu Tuhan suka benda tu? Bila masa dia jadi Nabi? Bila dia deal dengan Allah, Masya Allah ni? Okey, soalan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Amar. Saya nak tanya, adakah zikir Allah ni benda sunnah yang diwajibkan? Okey. Dasar pada soalan, bolehkah zikir Allah ni? Tapi tadi kan soalan dah yang Ustaz jawab kan, pasal zikir Allah kan, dia kata tak berfaedah. Betul ke? Sebab bagi aku lah kan, bagi seorang student daripada Kedah kan, dalam Quran pun banyak kata kalau suruh ingat-ingat pasal nama Allah ni kan. Betul ke? Aduh, benda dia macam ni aku tak reti lah. So macam bagi aku, dia ada logiknya kat situ, dia ada hujah dia. Dan dia pun ikut atas kata-kata Nabi, perbuatan Nabi. Dan dia bukan, dia mengelakkan benda-benda bid'ah. Bid'ah tu benda yang baru. So dia mengikut Al-Sunnah wal Jamaah lah. Asalkan tak ikut Al-Sunnah wal Jamaah, asalkan dia tak melawan arus tu, okey je. Kayaknya kita ni asal-asal boleh percaya dah. Tak asal dia macam dia tu Wahabi ya Ustaz tu. Wahabi mungkin itu satu label lah, untuk satu label kepada orang yang tak mengikut mana-mana mazhab. Tapi tak bermakna Wahabi itu benda yang jahat, ataupun dia ada pendapat masing-masing. Asalkan mereka tak melawan hadis, tak melawan Al-Quran, maka mereka tak perlu dirisau. Dan apa yang dicakap tu, itu adalah satu benda bid'ah lah. Zikir Allah ni, macam benda tu kita kena ikutlah apa yang telah diajar. Tapi sebagai student, aku rasa zikir Allah tu kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa, asal di sini je. Ya, boleh buat, cuma dia macam benda tu benda bid'ah, benda baru. Kita ni patutnya kita dah ada apa yang dekat hadis, apa yang dekat Quran, kita patut follow yang tu je. Kita tak perlu nak follow benda-benda yang baru, tak perlu buat benda-benda yang baru. Faham? AstraZeneca menarik balik vaksin keluarannya daripada pasaran dunia. Ini selepas syarikat itu mengakui dalam dokumen mahkamah bahawa vaksin berkenaan boleh menyebabkan kesan. Korang tahu tak ni, isu vaksin ni betul ke tidak ni? Aku tak tahu lah sebab vaksin ni kan, dia baru keluar tau. Aku pun malas nak percaya sebab dia tak ada kenyataan rasmi lagi. Tapi bagi aku lah kan, diorang ni tak nak ambil vaksin sebab diorang ni semua tu takut pada jarum, takut pada kesan sampingan. Walhal benda tu dah diuji dulu di makmal dan dah dinyatakan bahawa benda tu selamat dan boleh dipakai untuk masyarakat, untuk kita guna. Tapi kalau bagi aku tak mau ambil. Sebab apa? Sebab aku tak tahu vaksin tu masuk dalam badan aku, dia boleh jadi, daripada tak sakit boleh jadi sakit jantung. Tapi vaksin ni tak ada bukti pun yang dia menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Ada pun dalam 1/100,000 lah maybe.
duit. Tapi boleh jadi guna. Memang wajib lah ambil vaksin tu. Tak adalah wajib, tapi nak mengelakkan daripada kita terkena jangkitan coronavirus ni lah. Bagi aku. Tapi itu pendapat aku lah. Aku cakap pun macam ni lah. Okey, ikut aku ikut aku. Okey, tak apa lah kalau macam tu. Tapi kelapa je makan. Jom lah. Aku lapar. Cakap kuat sikit. Tu dah 3. Bersama saya Tuan Asri, dikenali sebagai peguam kepada YB Abu. So saya akan bertanya kepada Tuan Asri lah. Adakah YB Abu menerima rasuah sebanyak 1.75 juta berkenaan dengan projek pembinaan lebuh raya di Malaysia? Ya, saya peguam kepada mewakililah YB Abu, dan kami menolak semua dakwaan atas YB Abu menerima rasuah. Dan saya juga mahu menyerang baliklah ahli-ahli politik lawan yang menyebarkan propaganda yang palsu dan salah atas saya punya klien, iaitu YB Abu, yang tiada dasar dan tiada bukti yang bahawa dia menerima rasuah sebanyak itu. Dan juga kepada company yang mendakwa saya punya klien mengambil rasuah, telah terbukti mereka juga telah register under parti politik lawan YB Abu. Dan dia punya dakwaan sangat-sangat tidak boleh dipakai lah, boleh katakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Asri. So daripada mana Cik mendapatkan sumber bahawa YB Abu menerima rasuah tersebut? Saya tengok daripada TikTok, daripada aduan. So tak saya tanya dia ni. Kalau kita tengok daripada cara kerja tu, kita dah tahu dah. Dengan delaynya, dengan jalan berubah-ubahnya, macam mana nak siapkan kerja macam ni? Mestilah ambil rasuah. Sokong. Turun. Ya. Okey, itu sahaja daripada saya, Yamin bin Azmin dari TV 777.